A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari tanda-tanda besar ajal nak tiba ialah bila menjawab salam perlahan bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah umur panjang. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada penganjur majlis, juga kepada semua hadirin dan hadirat. Saya okey, kurang sikit tak boleh nyanyi. Tak boleh tak ke depan? Boleh. Lepas tu panjangkan sikit. Panjangkan dia punya tengkuk dia. Okey, terima kasih. Boleh nampak hidung saya tak? Itu aset tu. Turun sikit. Okey. Okey terima kasih. Okey, tak nampak dari sini silau. Okey. Tak apa. Saya suka like tu, dia bila ambil gambar cantik. Cuma saya nak cari tadi lelakinya. Nampak gaya memang universiti ni rasio lebih kurang 2/10, 2/8. 20% lelaki, betul? Betul, universiti ni? Oh, memang lelaki yang ada memang hot stuff lah. Jadi rebutan. Okey, tujuan saya berada dekat sini sebenarnya adalah untuk satu perkongsian. Saya pun tak dengar sangat apa yang MC tadi dah perkenalkan. Nama saya Saiful Nang, nama penuh Saiful bin Nang. Jadi boleh panggil saya Saiful Nang. Kalau di Facebook boleh cari saya di facebook.com/snfanclub. Jadi macam poyo sikit pasal dia bukan artis tapi dia ada fan club. Jadi masa zaman muda-muda tu dia perasan artis, masuk Akademi Fantasia tak lepas. Jadi dia jadi fan club yang bukan artis. Jadi itu sedikit sebanyak pengenalan dan saya dilahirkan pada sekitar 20 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 1978 di sebuah kampung. Betul nampak macam matematik semua okey ni. Okey. Saya dilahirkan tidak sama macam orang lain. Saya ada ekstra. Orang kata saya genius, tetapi sebenarnya saya disleksia. Jadi saya ada kekurangan sedikit dalam awal pendidikan. Tidak mungkin tidak seperti kebanyakan anda yang di sini yang biasanya ambil engineering, mathematics ke ataupun science ke, which is something yang orang disleksia ni dia nampak macam alien sikit. Jadi kekurangan yang ada pada ketika itu, sebenarnya disleksia ni kekurangan. Sebenarnya pada saya, bila saya dah besar ni saya baru tahu, oh disleksia begini rupanya. Bila orang tanya macam mana saya atasi disleksia, ini simple. Kerana saya tak tahu saya disleksia sampailah umur saya 25 tahun. Apabila ada sebuah pusat disleksia dari Negeri Sembilan datang melawat ke rumah pengasih warga prihatin yang saya sama-sama rakan-rakan saya asaskan, iaitu sebuah rumah kebajikan yang diasaskan dengan titik peluh sendiri tanpa meminta derma, dan kita mahu protect maruah dan juga air muka anak-anak yatim dan juga anak-anak asnaf ini
untuk tidak digunakan nama mereka untuk meminta derma, jauh sekali untuk kita menghantar mereka untuk memungut derma. Tabung yang diletakkan di atas meja kedai mamak sendiri pun kita tidak benarkan untuk ada nama kita di situ, bagi menjaga kemuliaan dan juga maruah mereka. Pada ketika itu, sebuah sekolah tu sampai pusat disleksia Seremban. Dan di situ saya tanyakan, apa tu disleksia? Dan mereka jawab, oh disleksia tu begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Dan saya pun rasa tak puas hati tu. Rasanya macam tengok, macam kena je dengan saya. Tapi bila cek balik, tengok semua ambil test, whatever semua tu, alah confirm lah dulu memang disleksia. Sebenarnya tidak, nothing wrong with dyslexia. It's just a matter of, macam komputer, ada Apple, ada Windows. Jadi orang-orang engineer dan juga engineer macam you all semua yang bakal-bakal engineer, saintis, mereka kebanyakannya Windows. Dan juga artis-artis ataupun designer-designer dan juga mereka-mereka yang berkarya dalam bidang seni, sebahagian mereka kebanyakannya cenderung kepada Apple. Itu beza dia. It's just a matter of, pada ketika saya bersekolah dahulu, sistem persekolahan menggunakan Windows. Dia lebih produce ataupun lebih cenderung kepada sebelah yang satu lagi. Jadi it's not my fault. Kalau katakan saya lambat membaca, itu bukan kesalahan saya. It's just a matter of, bukannya saya tak pandai, bukannya saya bodoh, tetapi itu disebabkan oleh sistem pendidikan yang satu channel saja pada ketika itu. Saya tak tahu pada waktu ini. Hopefully ada perubahan. Kalau dahulu, kelas pemulihan ialah kelas untuk mengasingkan orang-orang yang kurang bijak macam saya ini untuk tidak mengacau orang-orang yang pandai yang nak skor. Jadi kelas A, kelas B, kelas C ni semua rekod cantik. Dia masuk kelas G ataupun G, E, F, G, H, I, ni sampai ujung-ujung kadang dia dah tak ada number kelas lah. Yang tu dia setakat macam asingkan saja. Jadi itu sedikit sebanyak apa yang saya boleh terangkan sedikit dari early childhood saya. Tapi apa pun yang berlaku, sebenarnya semua ada hikmah. Saya belajar berniaga pada umur saya 7 tahun. Perniagaan pertama saya, iaitu buatkan lukisan untuk, tahu kan zaman dulu, buka buku latihan, buka dekat bahagian tengah, keluarkan. Lepas tu kita lukis. Pada ketika itu yang boleh saya lukis, yang pandai saya lukis ialah lokomotif kereta api. Jadi saya akan lukis lokomotif kereta api itu sampai 40 ke 50. Habis satu buku latihan. Habis. Bila hantar pergi cikgu akan nampak saya punya buku latihan paling nipis sekali. Lepas tu cikgu investigate, memang kantoi. Saya ada buat kerja. Kemudian saya tukar teknik. Saya ambil buku latihan sains sikit, ambil sini, semuanya sama nipis. Dia jangan ambil, dia strategi. Jadi itu saya mula belajar siasah. Siasah ini satu strategi. Okey? Ini semua berlaku apabila kita menghadapi masalah. Jadi orang sekarang takut masalah. Why? Kenapa kita takut masalah? Masalah itu mainan kita. Kalau tak ada masalah, kita duduk hospital. Hospital bahagia. Orangnya bahagia. Masalah tiada. Itu orang-orang yang kurang masalah. Ataupun dia terlampau banyak sangat masalah, kemudian dia restart. Ataupun reset. Ataupun crash. Itu dia duduk kat hospital. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini? Permulaan perniagaan itu sebenarnya bermula daripada kecil lagi. Daripada asakan hidup. Kita ataupun saya ini bukan lahir terus dalam dulang emas ataupun dulang perak. Tidak sekali-sekali juga tembaga ataupun timah. Terus lahir atas tanah. Mak saya kerja kutip biji isi rong kilang. Yang kilang proses tak habis, dibuang sekali dengan yang dah kisar. Dan dalam yang kisar itu ada 1 ke 2% yang tidak terkisar, yang tak pecah.
Mak saya pergi kutip benda tu dan dijual balik ke kilang yang tadi tu, yang buang sisa itu. Kutip dan buang semula. Ayah saya kerja dekat dalam kilang itu. Jadi bila kata ada saja lori nak keluar untuk buang sirong, dia akan balik sekejap pasal duduk dekat estate. Balik sekejap, bagi tahu, okey, standby. Jadi saya dengan mak saya semua tu, dengan panas-panas ke apa semua tu, di situlah kita pergi kutip biji-biji ni. Dan kita pilih antara yang boleh pakai ataupun yang telah dipakai. Jadi di situ bermulanya satu latihan survival. Dalam hidup saya, inspiration ataupun dalam hidup anda semua, inspiration pertama ialah ibu bapa anda. Sebab itu kalau kita lihat, ibu bapa saya bukannya kaya. Mereka tidak berpelajaran. Tetapi mereka tidak malas. Dan mereka pemurah. Sekalipun mereka miskin, tetapi apabila ada yang lebih memerlukan, sekiranya ada RM5 dalam saku, RM5 itu dikeluarkan. Pernah juga saya tanya, kita susah payah cari duit, dapat RM5, kita raut penyapu sampai 5 bilah penyapu, 5 penyapu lidi tu. Tahu kan nak raut penyapu sawit tu macam mana? Seharian dapat RM5, ada orang datang, makcik, kami dari rumah anak yatim ini semua nak jual majalah, nak minta ini apa semua untuk sumbangan untuk membina sekolah kami. Mak saya tanpa segan keluarkan RM5 itu beri di depan saya. Dan saya bertanya, mak, kenapa bagi semua sekali? Apa kita nak makan? Mak saya jawab, selama ini yang bagi rezeki kepada kamu, mak ke atau Allah yang beri? Di situ sebenarnya ada satu perkara yang sangat kita tak boleh nak explain. But daripada kecil kehidupan saya sampai ke besar, walaupun sekalipun ibu bapa saya, ibu bapa daripada keturunan yang bukan berada, tetapi tidak sekali-sekali ataupun tidak pernah meminjam beras ataupun berhutang dengan orang. Jadi ini satu attitude ataupun satu value yang saya betul-betul inherit daripada mereka. Apa yang saya mahukan, saya usahakan. Mereka ajar saya berusaha. Saya mahu basikal, pergi cari dekat tempat pembuangan sampah yang mana ada orang buang basikal yang tak ada tayar, tak ada roda, dan ada orang yang buang roda tanpa tayarnya, ada orang yang buang handle basikal itu tanpa basikalnya, kutip. That's where your creativity start to nurture. That's where your survival start to be challenged. Kalau setakat semuanya, mak tolong transfer masuk dalam akaun, mak minta ini, ayah minta ini, nak beli itu, nak beli ini semua, then I am not here today. Pada hari ini, saya boleh berkatakan pada tahun 2004, pada ketika itu, hampir 2 kali perniagaan pertama saya bankrupt, hampir bankrupt. Hampir bankrupt. Which is in 2004, I lost almost everything. Then I restart again. With whatever money in the pocket, $90, RM90 saja yang ada ketika itu. Dan saya bertanya dalam diri saya, okey, sekarang sudah miskin. Sudah miskin semula. Okay? Dulu miskin, kemudian belajar masuk universiti, kemudian jadi pensyarah, kemudian mak dah seronok, bangga cerita dengan orang kampung, anak engkau tu kerja apa, Ros? Anak aku kerja pensyarah. Seronok dia dengar. Anakku sebut anak ada jawatan pensyarah, ada jawatan tetap, ada gaji bulan. Itu kebanggaan orang-orang kampung. Apabila saya cakap saya nak berniaga, mak saya kurang merestui. Okey? Kurang merestui. Saya pujuk. Saya bagi tahu, tak apa. Saya buat dulu. Mak jangan risau. Mak jangan risau apa-apa. So dan kita pun, we try to manage expectation dia. We try to perform, tapi business bukanlah seindah kita buka kedai hari ni, kita jual barang dah untung.
is so many game. Kalau kata dalam dunia bisnes ini, semua orang jujur, insyaAllah okey. Tapi tidak seperti itu. In 2004, I lost almost everything. Rumah yang ada, kereta yang ada, girlfriend yang ada, semua gone. Then restart. Masa tu saya tanya diri saya, adakah saya mau buat sesuatu yang saya suka? Sekarang ni dah miskin. Adakah miskin ini yang berada dekat bawah dah tertiarap, dah tak boleh jatuh lagi kerana kita dah memang tertiarap atas lantai. Kalau jatuh pun daripada kedudukan tertiarap itu, jatuh pun dah tak sakit dah. Because we are actually at the lowest part of our life masa itu. Dan masa itu saya tanya, adakah saya mahu melakukan sesuatu yang saya suka tetapi miskin, ataupun melakukan sesuatu yang saya tidak minat pun miskin juga? Dan saya pilih alang-alang menyeluk perkasam, baik kita buat terus benda yang kita suka pada ketika itu. Dan masa itu saya minat fotografi. Dan itulah permulaan bagaimana RM90 itu digembling hingga dalam kurang 2 tahun, RM90 itu bertukar menjadi RM1,000,000. Kita hanya ambil kerja-kerja yang orang tak mahu ambil. Arwah ibu saya kerja kutip biji isi rong. Itu adalah kerja-kerja yang orang tak mahu ambil. Saya baca mak saya opportunist dan saya juga begitu. Pada ketika itu, nobody want to be a wedding photographer. Then I started myself, I stepped my foot into photography sebagai wedding photographer. So, orang Melayu panggil jurugambar kenduri kahwin. So, what? It's fine anyway. Okay? Bermula dengan rate RM300 sehari, sehingga semasa saya bersara, 2 tahun yang lepas, rate saya ialah RM30,000 sehari. Hanya mengambil gambar orang kahwin. Jadi ini semua ada prosesnya. Jadi itu salah satu perkembangan bisnes itu. Dan kemudian saya nak ulang balik. Benda ini semua tidak akan berlaku sekiranya pada ketika masa saya kecil dulu semua yang saya dapat. There is no challenge for you. Kan? Kita pergi gym hari-hari, konon-konon kita nak buat muscle, we have to challenge our muscle. We have to challenge ourselves. Kita nak buat exercise, kita nak jadi orang yang sehat. Kita jogging, we challenge our cardio. Kita challenge diri kita, baru kita boleh jadi orang kuat. Kalau kita asyik minta, semua minta. Then, that's where generasi lemau datang, apabila semua yang mereka nak dapat depan mata. So ini saya nak beritahu, even kalau pada ketika itu, pada ketika yang saya mahukan, kita budak-budak kecil sama je. Nafsu tengok orang naik basikal, dia pun nak basikal. Tengok orang naik BMX, dia pun nak BMX juga. Tengok orang main, masa tu zaman orang main dengdang. Tahu dengdang? Yang kotak biru tu, dengdang. 50 sen je ketika itu. Saya tak tahu update terkini harga dengdang berapa, dek? RM2? 3? Berapa? RM13. Mahalnya. Oh, maknanya ada orang yang makan dengdang tu yang dia tahu harga terkini. Okey. Sama je nafsu kita ni dengan nafsu budak-budak lain. Cuma budak lain ada yang boleh senang-senang minta, mak, nak. Ya, nak. Saya punya zaman dekat pasar minta, pak, nak yang ini. Bapa tak bagi. Kita berguling-guling, tahu berguling-guling. Guling-guling kat situ. Selamba je bapa pergi. Hati kering. Lepas tu kita pun nampak macam ketika itu mungkin memori saya masih belum lupa lagi. Kita nampak macam tak dilayan. Kita bangun sendiri. Jalan balik kejar. Pada ketika itu sebenarnya kekuatan diri anda, kekuatan ataupun usaha kita, kreativiti kita akan di-challenge. Kreativiti ialah
apabila anda perlu perform dengan limited resources. Kalau kreativiti ini tidak ada limitation, okey, diberi kepada saya funang, awak ada bajet yang unlimited, awak boleh buat apa-apa design ataupun apa-apa kerja semua tu, terpulang kepada kreativiti anda. Just name the budget. 1 million, 1 billion, 1 trillion, nothing else. Nothing else matter. So, itu tak ada kreativiti. Kan? Semua boleh main petik, main order saja. Tetapi the challenge is, one of my business right now, antara business yang paling meletup sekali tetapi orang tak tahu, one of the biggest income in the company, in the group of companies yang saya ada, ialah macam mana kita menggunakan hanya kamera murah, kita buat video, filem pendek, cerita-cerita pendek yang catchy, yang boleh viral, then we make the viewer sampai 1 million, 2 million people. And kita tag di situ brand customer kita. Automatically, those people, customer kita will be visible by 1 million or 2 million people just for the budget of 50 to 100,000 ringgit. Untuk sebuah short film yang kita boleh shoot satu hari. Just you need idea. Then alternative to help another people. So kita faham, kita sendiri ialah SME. Kita sendiri fikir kalau kita pergi TV3 ataupun kita pergi TV station, kita tahu dia punya rate of advertisement, memang kita tengok pun kita geleng kepala. To reach 1 million or 2 million people, we have to spend about RM500,000 ringgit. Contract, say like 1 year ataupun half year. Then 500,000 ringgit gone over there. And no, not everybody ataupun tidak semua syarikat-syarikat SME ada kemampuan untuk membelanjakan that chunk of money untuk advertisement. So we help them to reach the same amount, the numbers of people dengan cara yang paling murah. Itu baru nama creativity. And that creativity sells. Because that creativity creates solution to other people's problem. Sebab itu saya suka problem. Tapi saya tak suka buat problem. People's problem is my business. So then whenever we see people's problem, we observe and we see and we think and how we are going to solve that problem. Jadi ini ikraq, namanya ikraq. Orang keliru antara ikraq dengan tilawah. Di dalam terjemahan Quran, ikraq diterjemahkan sebagai baca. Tilawah juga diterjemahkan sebagai baca. Tapi apa beza baca tilawah dengan baca ikraq? Ikraq you need to think. Tilawah you need to read. Iqra you need to think, you need to observe, you need to think and you need to rectify. Whatever that you have rectified will be written. And the other people will read whatever you have written. Yang mana yang you dah tulis itu, orang lain baca, itu baru namanya tilawah. Pembacaan secara kontekstual dan juga tekstual. Mana bezanya? Jadi seorang disleksia dia suka ataupun cenderung kepada pembacaan secara kontekstual. Dia melihat, dia observe, dan dia create. That creativity actually create apabila di-challenge dengan masalah-masalah ini. Jadi kita perlu ada mencipta generasi yang balance. Kan? Dia boleh iqra' dan juga dia boleh mentilawah daripada apa yang ditilawahkan daripada previous orang yang iqra'kan itu, dan dia boleh kembangkan melalui iqra' yang lain. Sebab itu semasa di Gua Hira, apa yang Nabi dapat ialah bukan tilawah tetapi iqra'. Apa yang Nabi iqra'? Ketika itu, itulah baru wahyu yang pertama yang turun. Belum ada Quran
yang tekstual untuk ditilawah. Jadi semasa saya tahun lepas, semasa saya memanjat, dapat kesempatan untuk panjat Gua Hira. Gua Hira tu setakat muat-muat satu orang. Lebih kurang overhead sedikit, tinggi sikit, ada satu macam lubang yang boleh nampak sampai ke lembah Mekah, sampai ke Masjidil Haram. Barangkali di situ sebenarnya apa yang diminta oleh malaikat Jibril alaihissalam ialah meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam observe, kaji and try to think and rectify the problem of jahiliyah during that time. So then Nabi Muhammad actually observing problem. So problem is food for us. To be very creative and to be very successful people. Kemudian perniagaan saya dari kecil itu dibesarkan, kemudiannya dibesar sehingga pada tingkat baru darjah 4 saya sudah dapat kontrak lukis mural di klinik kesihatan. Okeylah tu, orang bayar RM150 tetapi last dapat RM70. Yang RM70 baki dia tak bayar. Tak tahulah pasal lukisan tak cantik ke tak, tapi pengarah klinik tu dia cakap, okey, bagus ni Saiful. Tak tahu dia nak jaga hati ke tak. Tapi saya tengok, okey, not bad lah. Pada pandangan saya lah. Kita self-obsessed kan. Kita obsess tentang apa yang kita buat. Jadi kemudian, bila di sekolah, saya terkenal dengan orang-orang yang bila masuk sekolah menengah, saya mula mencari solution. Saya masuk, semua teka silang kata saya masuk, pasal nak menang hadiah duit. Ini semua kerja-kerja macam tu lah. Tapi saya tak main sport toto. Ataupun apa pertandingan yang melibatkan cabutan bertuah, saya tak pernah join sampai sekarang. Kecuali bila datang kepada event, lepas tu dia ada masuk dalam event tu, ada kad jemputan kita tu, dia register, lepas tu nanti ada cabutan bertuah. Kalau dapat saya ambil, kalau tak dapat saya tak harap langsung. Because I cannot control that. Yang control itu fate. Kalau Allah dah fated you to get that, fine. Kalau tak dapat, no frush. Tak payah nak frush sangat. Oh, kawan sebelah, satu je nombor. Kalau tak satu je sikit lagi, kawan dapat Honda City. Macam tu lah. Satu je. Jadi kita meroyan macam tu. So then, kemudian saya masuk pertandingan-pertandingan esei. Dan Alhamdulillah kerana disleksia itu menyebabkan orang kurang sikit nak dekat dengan saya. Saya jadi orang pelik. Bila jadi orang pelik, kawan kurang. Bila kawan kurang, is good. Kan? Because orang lain main bola, kita tak boleh nak join, kita duduk kat tepi, kita observe. Pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, semua, siapa yang lebih handal main bola? Orang yang duduk dekat kerusi stadium ataupun orang yang bermain bola? Ataupun orang yang berada dekat depan TV tengok live? Jika diukur dari kata-kata kesat mereka, jadi yang berada di depan TV, yang di luar padang itu lebih hebat permainannya. Kerana dia boleh cakap semua pemain-pemain yang mahal-mahal gajinya tu bodoh. Dia nama je bodoh kan. Oh bodoh lah, kaki bangku lah, apalah semua tu. So then itu dia pandai lah pasal dia. Kerana apa dia pandai? Kerana dia memerhatikan dalam bird's eye view. Tapi sayangnya bukan kepandaian macam tu yang kita nak pakai. Kita tengok orang yang di luar padang tetapi dekat tepi padang tu, yang ada gaji, yang dalam tim. Ini coach dia, strategis. Ini orang yang duduk dekat tepi padang, terjegit-jegit, sana sini, sana sini, sana sini. Dia yang terjegit-jegit, beria sangat. Dulu saya tak faham benda ni. Apa hal ni? Biarlah dia main. Mana pergi jegit sana, jegit sini semua tu. Macamlah dengar. Macam itulah lebih kurang kan. Tetapi sebenarnya, you can be the best strategist if you observe a lot enough. Nabi Sulaiman pada umur 12 tahun telah memimpin peperangan. Kerana sebelum umur 12 tahun itu, Nabi Sulaiman telah dibawa oleh bapanya ke medan peperangan untuk memerhatikan peperangan-peperangan berlaku.
Adakah dalam hatinya dikatakan, Allah patut dia jadi macam ni, patutnya dia tembak sana, patut tembak sini, semua tu dalam hati dia ada tak? Geram sampai umur 12 tahun dia dah tahu dah what can be done to make things better. Early exposure. Dan kemudian di sekolah, bila masuk sekolah menengah, saya dah mula buat bisnes. Bisnes saya simple, tak ada pakai modal. Senang je. Kalau peringkat universiti nanti saya akan cerita. Ini golongan-golongan, ingatkan saya kalau lupa. Golongan-golongan yang kaki study, ulat buku, yang tak ada masa langsung nak pergi kafe. That is my business. Okey, saya cerita dulu. Semasa di sekolah menengah, saya ada kebolehan melukis. Pada ketika itu, design t-shirt tidak pakai komputer lagi. Komputer grafik pada ketika itu, komputer yang ada word processor, WordStar, Lotus 123, yang tak ada grafik. Dia ada color hijau dengan hitam. Hijau, hitam. Monokrom kan. Kalau main Prince of Persia tu, dia nampaklah sikit grafik dia, tapi semuanya biji-biji. Itu zaman saya lah. Tak adalah lama sangat. Okey, ketika itu saya draft. Saya buat design. Design t-shirt kelas. Simple je, simple business. Dekat English College Johor Bahru, siapa English College, dia tahulah. Kan, budak-budak lelaki semua nakal-nakal kan. Di English College tu saya nampak, okey, diorang tak buat t-shirt kelas. Cikgu pun tak buat, koperasi pun tak buat. Okey, saya buat. Saya buat design. Lepas tu saya letak nama. Kat situ ada nama kan, t-shirt kelas mesti ada letak nama kat bawah tu. So saya pun letak design dekat situ. Okey, ini design untuk t-shirt kelas tahun 1994. Dan kemudian siapa nak order, boleh letak nama dan letak duit RM15. Ketika itu RM15 je t-shirt. Siap print. Customize lagi. Bayar dulu. RM15 baru nanti nama kita letak. Siapa yang tak bayar, nama dia tidak ada dalam senarai nama dalam baju tu. Ini main jahat sikit. So dan mahu tak mahu, ramai ataupun boleh kata 100% semuanya ambil. Pasal kalau tak nama dia tak dalam tu, kecil hati. Dia tak boleh nak kecil hati orang lain pakai, nama dia pun tak ada dalam tu walaupun dia tak beli. Jadi kita letak kat situ, fine. And that one itself, the cost is design. Dan kemudian saya pergi bila sebelum balik asrama Felda tu, saya cakap saya stay back, lari pergi depan sikit daripada English College tu ada Pantai Lido. Dekat Pantai Lido tu ada sebuah port yang dinamakan White House. Dia ada rumah putih, sekarang dah runtuh. Dan ada bas bas lama Skudai Johor Bahru tu. Kita tahan bas tu, naik bayar 50 sen sampai dekat jalan Wong Afok. Sampai kat jalan Wong Afok, kita pergi toko Sumatera. Okey bos, boleh tak ni buat ni design semua tu, saya sudah ada order sini semua. The cost of printing it RM5. Dengan baju, dengan print semua RM5. So then I have margin of RM10. And saya buat macam tu. Dan saya dapat dulu, duit tu saya dapat dulu. Dan kemudian saya bayar. Dan kemudian saya deliver order. So then the business has no risk and no cost, no capital. The only capital involved is the idea and your creativity. Dan kemudian saya tengok, kelas 5 STB pada tahun 1994 semua jual. Ada yang order lebih daripada itu. Kerana dia takut rosak nanti, satu nak frame, satu lagi nak pakai. Dan kemudian saya lacak 5 STA, 4 STA, 4 sains sosial, sampai ke bawah-bawah semua tu, sampai ke kelas-kelas hujung. All gone. Semua laku. Okay. Dan kemudian tak cukup lagi, masuk kepada kelas junior pula. Stay sampai ke petang. Kata ada co-curriculum. Ini saya bertaubatlah atas penipuan itu. Saya cakap ada koko. Tetapi saya pergi masuk ke kelas junior. Kemudian saya promotekan. Ini design. Siapa yang nak letak nama. Habis semua tu. Okeylah, within 1 month or 2 months, as a student, seorang pelajar, I managed to make RM3,000. Just on that. Bila saya pergi dengan volume, saya boleh dapat 50 sen lagi diskaun daripada toko yang buat baju tu.
So dan saya nak minta duit daripada parent susah. Kita tahu berapa susah ibu bapa kita. So daripada umur saya 15 tahun, saya keluar je dari Felda. Parent saya dekat Felda tau. Keluar saja dari situ, saya tak pernah minta duit dari ibu bapa saya sampai hari ini. So pada tingkatan 4, tingkatan 5 bermula, tingkatan 5 saya dah mula beri duit balik kepada parent saya. Melalui hasil-hasil perniagaan dan juga hasil-hasil kemenangan dalam pertandingan-pertandingan yang menjanjikan pulangan wang ringgit. Yang bukan lucky draw. Okay? Dan kemudian sama juga bila masuk universiti. Bila masuk universiti tadi, I tell you, a simple thing. Yet what you have to do is just to be creative and rajin. Ini semua cerita rajin. Nak jadi businessman, muka tebal. Kena tebal. Ini orang dah usia sikit, mau menangis. I still remember. Saya masih ingat. Pengalaman pertama saya ialah direct selling. Pada umur lebih kurang 7 tahun, 8 tahun, saya petik cili liar di dalam ladang sawit. Boleh dapat 5 ke 10 kilo sehari. Kan? Letak ni baju, buat yang tu, masuk kat dalam tu sampai penuh, lipat, lepas tu ambil karung, masukkan dalam tu balik. Lepas tu nanti buat. Jadi sampai kita paket-paketkan kecil-kecil, jual 50 sen, 50 sen, 50 sen, tapi direct sell. Macam mana? Kita ketuk pintu rumah orang, kita bagi salam, kita jual. Rumah pertama yang saya ingat, dekat tepi sungai je. Kalau kata saya dekat blok 2, dia dekat blok 1, dekat seberang lebih kurang dalam 100 meter daripada rumah saya. Masa itu orang kata orang blok 1 kaya. Pasal buah kelapa sawit dia dah besar. Buah kelapa sawit orang blok 2 ni dia kecil-kecil lagi. Jadi duit tak banyak. Okey? Jadi kita pun pergi kat sana, jual. Jadi kat situ dah ada marketing sedikit lah ya. Dia nak jual biar dekat tempat orang yang mampu jual, mampu beli. Jadi di situ permulaan. Saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Lepas tu dengar bunyi tapak kaki kan, rumah Felda kan kayu. Alamak makin dekat. Lari. Nyorok kat bawah tangga. Lepas tu orang buka. Tadi macam ada orang. Lepas tu dah hilang. Lepas tu tutup balik dalam hati. Allah, kenapa aku buat macam tu? Bagi salam lagi kali kedua. Assalamualaikum. Lepas tu, masa tu dia tengah standby dekat dalam. Terus buka masa tu. Cicit-cicit saya lari. Tak cukup tanah lari. Apa hal dia ni? Itulah saya ketika itu. Malu punya pasal. Malu. Balik rumah. Ni mak tak suruh. Kita punya inisiatif. Balik rumah cakap, mak tadi nak pergi meniaga kat situ. Ketuk pintu. Takutlah. Takut. That's funny. Mak cuma cakap, engkau jual apa? Jual cili. Oh. Jual cili, benda halal. Nak takut, nak malu. Kenapa nak malu kita cari rezeki halal? Orang yang jual dadah pun tak malu-malu nak jual. Apa lagi kita jual cili? Cili ni halal ke tak halal? Halal. Jangan takutlah. Simple je. Tausiahnya simple. Saya pergi lagi. Saya ketuk lagi. Masa tu pakcik tu buka je. Kau tadi lagi. Pasal lagi. Menggigil. Nak jual cili cik. Pakcik tu nama dia Zalzalah. Pakcik Zalzalah. Pakcik nak jual cili. Pakcik nak tak cili? Dia pun cakap, berapa? 50 sen satu paket. Tengok paket tu boleh tahan juga berat dia. Dia tak tahu, dia kesian kan apa kan, dia beli. Tetapi oleh kerana pembelian yang pertama itu, saya dapat keyakinan untuk lacak semua satu tempat. Semua tu sampai setiap hari duk sibuk nak beli, nak ambil cili dan kemudian jual semula. Itu adalah basic. Basic untuk keberanian kita untuk berniaga. Jadi di universiti, kita kembali semula ke universiti pula. Masa zaman-zaman yang ramai, degree saya
hanya 3.21 je CGPA. Tak macam you all semua. You all semua mesti main first class degree, semua atas-atas semua tu. Semua dah main siling-siling. Kadang-kadang dah 4 flat pun tak puas hati lagi. Kenapa saya dapat 4 flat? Jadi saya lebih kepada average. Saya average student. When come to work, I will perform above average. Pada saya, exam is nonsense. Okay, minta maaf kalau ada lecturer dekat sini. For me, exam is nonsense. If you are my lecturer, takkan you tak tahu saya punya kemampuan setinggi mana? If you are real lecturer, then you must know. Itulah saya punya ni. Then, what exam? Okay, setakat exam nak tahu ukuran semua tu. Kalau kata setakat nak tentukan grade semua tu, okay lah, fine lah. Tapi itu saya punya ideologi sendiri. I hate exam because exam make me fake. Kan? Dalam satu semester tu, saya akan tak jumpa orang selama seminggu sebelum exam. Kerana apa? Saya nak kodok semua sekali, silibus-silibus, dan pergi tanya spot question daripada lecturer yang buat kertas soalan. Dan kita study semua spot question itu untuk kita dapat markah. Tetapi, tujuan saya belajar ialah, I want to study because I want to apply the knowledge. Jadi saya dah dapat apa yang saya nak, saya dah buat kerja saya dah boleh buat bisnes masa saya study. Saya rasa macam study ini setakat komitmen saya kepada beasiswa saya. Kalau tak, beasiswa saya kena terminate. Kalau terminate, saya kena bayar balik beasiswa tu. Okay. Jadi antara perniagaan-perniagaannya ialah as simple as kemalasan orang ialah bisnes pada kita. Orang malas. Okay, hari ni lecturer cakap, okay semua guys, ladies and gentlemen, murid-murid semua. Murid-murid lah. Pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi. Okey, dekat tangan saya ini ialah panduan untuk ni semua. Nota untuk semester ini, kalau study yang ini semua, insya-Allah exam tak ada masalah. Saya terus angkat tangan. Cikgu. Cikgu. Sir, bagi saya photostat. Orang paling rajin sekali, tukang photostat. Angkat tangan dulu, orang lain semua. Pandang semua tu. Bila dapat benda tu pada saya, okey sekarang, ini semua ada 100 muka surat. Okey, satu muka surat 10 sen. 10 sen, dah berapa? RM10. Okey, semua bayar RM10 dekat saya sekarang. Siapa yang nak tempah? So, orang bayar RM10, 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 RM10. So, kat mana saya punya untung? I have volume. Bila ada volume, saya pergi ke kedai photostat dekat MMU masa tu. Okey, bang, boleh tak photostat ni? Tapi saya bagi banyak ni, boleh tak minta kurang 7 sen ke 5 sen ke? Mula-mula dapat tak 7 sen je dia bagi, 5 sen tak dapat. Dapat 7 sen, maknanya sehelai saya untung 3 sen. Setiap RM10, RM3 ada pada saya. Satu kelas ada 40 ke 50 orang. Kira sendiri. Kalau dia tak bagi tak apa. Saya pergi dengkel. Naik motor, bawa pergi dengkel. Dekat dengkel ada kedai photostat. Masa tu MMU dekat Cyberjaya tu, jin bertendang. Dia ada satu je kedai photostat yang monopoli semua perniagaan universiti tu. Jadi dia action sikit. Jadi kita pergi keluar. Jadi kita pergi kat luar, kita ada comparison dan we have bargaining power. So then our revenue is 30% of orang-orang yang malas ni punya spend. Padahal dia sebenarnya dia boleh buat sendiri benda tu. So that's one of the revenue. Okay, kemudian orang-orang yang kaki study, yang pecah kepala nak study masa exam ataupun sebelum exam pun memang dia committed, tak sempat nak makan. Duduk dekat depan, dekat asrama semua tu, saya sediakan box tempahan makanan. Semua tu dekat pintu masing-masing. Box tempahan makanan di cafeteria. Setiap makanan akan saya cas 50 sen penghantaran. Setiap bilik, setiap penghantaran, setiap order. Kadang dia orang ni pandai. Dia orang 3 orang kat dalam bilik tu. Dia orang ambil kira macam satu order. Tak apa, fine. 50 sen juga. So, setiap hari, sebelum dinner time, saya akan pergi kutip benda tu semua. Kutip semua tu, bawa pergi kat kafe. Bang, ini kontrak, volume. Ada volume.
boleh tak bagi kurang lagi untuk buat benda ni? Okay, simple je ayat dia. Kalau tak nak, tak apalah, saya pergi tanya kedai sebelah ni, kedai dekat hostel sebelah pula. So sampailah kita boleh dapat bargaining itu kerana volume. Nasi goreng Pattaya yang harga dulu RM3 boleh dapat RM2.50. Dekat situ kita make another 50 sen margin. Bila kita hantar order setiap bilik, kita dapat 50 sen lagi margin. So then kira sendiri. This is where your business start to nurture. From people's problem, then you see opportunity. Jadi kita kembali kepada zaman semasa. Pada ketika ini, daripada RM90 tadi, RM90 tadi, pada tahun 2009 kita mengalami kejatuhan. Kerana kita ada single engine, kita sebuah kapal terbang yang ada single engine. Bila satu engine itu ada masalah, we start to glide down. Then we manage to glide without die with the crash. Kita glide sampai kita boleh landing dan kita upgrade the aeroplane into 4 engine. Which mean in 2009 we start to diversify into a few other business. Daripada fotografi kepada sebuah social media consultancy firm, kemudian menjadi sebuah training academy. Bukan menjadi, dia tambah lagi training academy. Kemudian kita buat import business. So kita import items dan we can resell balik benda-benda tu semua. Dan kita di situ juga kita start our retail program online dan juga retail yang physical retail. Dan juga kita ada transport and logistik, dan kita juga di bawah syarikat wakaf ini kita juga ada Yuska. Yuska yang bermula daripada 5 buah kereta yang diwakafkan oleh semua pengasas-pengasas rumah prihatin. 5 buah kereta itu dijual dan dijadikan modal. Dalam masa 1 tahun, 5 buah kereta itu menjadi 300 buah kereta. Then automatically make us the largest Yuska in Kajang pada ketika itu. Dan even until today. Dan kemudian kita venture into media productions. Kita venture into a few other businesses lagi. Kan? Jadi ini semua adalah kembangan-kembangan bagaimana kita nak kembangkan benda tu semua tu, dan semuanya start with challenge. Pada tahun 2004 tadi saya bermula dengan RM90. Pada tahun 2005 saya appointed as Royal Photographer of Sultan Brunei Darussalam. Dan kemudian pada tahun 2004 tu juga, kalau kita tengok tadi ada slide gambar-gambar tadi kan. Kalau ada slide gambar-gambar tadi boleh tengok merata kita pergi kan. With the ticket of photography kita menjelajah semua benua dalam dunia ini. Okay. Dan kemudian kita in 2009 kita flop dan kita belajar that we cannot put everything in one bucket. Then we start pada ketika semasa kemuncak 2007-2008 kita ada source of fund yang banyak. Pada ketika itu kita punya nafsu kita ialah nafsu Bentley, nafsu Ferrari, nafsu Lamborghini. Tetapi yang kita beli ialah setakat just a decent continental car yang tak sampai ataupun 1/10 harga Lamborghini. But if we commit into a Lamborghini, kita menang style. Tetapi pada 2009 kita akan jatuh dan kita takkan mampu bangun semula. Jadi this fun oleh kerana kita berjimat pada ketika kita naik, semasa kita jatuh, kita ada buffer yang cukup untuk kita expand balik dan kita ada masa yang cukup untuk bangkit. Itu di Singgasana Sultan. Ini saya bersama Rumah Pengasih Warga Prihatin. Kita sama-sama membinanya dari hari pertama. Jadi pada tahun 2009 kita start to expand. Pada 2011 kita nampak the business come into a very wealthy business. Dia dah jadi sangat besar, sangat tinggi, sangat berjaya. Alhamdulillah. Pada tahun 2011 saya berbincang dengan partner saya Azman.
kita yang sama-sama tubuhkan syarikat ini bersama-sama. Saya pegang 90% shareholding dan Azman pegang 10%. Masa tu kita berbincang. Azman, kita kaya tak? Dia pun jawab, kaya pun. Kaya kita ni enjoy tak? Boleh lah. Masa kita budak dengan sekarang ni, mana satu lagi happy? Masa budak pun. Aku pun rasa yang sama pun. Aku pun rasa masa budak lagi happy. Walaupun aku tak banyak duit, bapa aku miskin. Jadi pada ketika itu, we feel like, okay, kita ni kaya. If we spend so much on kekayaan kita, kita akan rasa satu makan malam kita ialah seminggu makan satu keluarga orang miskin. Jadi pada ketika itu, yang kita makan itu, adakah tergamak kita untuk makan, ini hasil usaha aku? Adakah kita tergamak untuk makan dengan makanan yang sedap-sedap semasa kita lihat ada gelandangan-gelandangan yang tidak cukup makan? Ada anak-anak yang merempat, ada anak-anak yatim yang tidak terbela. Dan pada ketika itu saya dengan Azman berfikir, ini senang cerita lah, kaya dia tu pada ketika itu sampai kepada peringkat yang sampai wife boleh tanya, nak makan malam mana? Sekejap, I check. Ni sekejap. Paris ada ni, murah sikit flight. Siap lah barang. Oh macam tu je. Jom kita pergi Paris. Kaya lah juga. Tak adalah kaya mana. Tapi pasal pakai AirAsia lagi. Kan? Kalau kaya dia dah pakai business class semua tu kan. Jadi di situ saya nak nampakkan. Pada 2009, lepas tu kita bangkit balik 2011 kita belajar satu perkara. Kalau kita terlampau kaya dan kita terlampau mewah, sebenarnya kita mengabaikan ada hak-hak orang-orang yang sepatutnya kita bantu tetapi kita tidak bantu. Kalau dalam Quran itu konsepnya, bumi itu, bagaimana bumi itu diratakan. Bagaimana kalau kita punya harta sudah menggunung, kita turunkan sikit gunung itu supaya paya-paya dan lembah-lembah ini semua boleh diratakan. Yang paya, yang lembah dapat ditinggikan sedikit. Yang bukit boleh diturunkan sedikit. Jadi julatnya tidak terlampau sampai ke peringkat kita makan sedap-sedap di Victoria Station, sesuap stik kita ialah sepinggan nasi mereka. Ini semua saya terasa sendiri. Terutama semasa saya ke Mekah tahun lepas, saya di sebuah hotel, saya bertugas. Masa tu saya dapat haji free. Pasal orang tanya, nak ambil gambar tak? Okey, boleh? Pergi sekali, buat haji sekali. Dan kebetulan memang saya ambil gambar VIP, orang-orang kenamaan, orang-orang beruang. Yang duitnya banyak tak tahu nak buat apa. Dia makan, saya pun dapat makan tempat mana mereka makan. Kelebihan bila saya bersama dengan premium, saya boleh turun sampai ke bawah-bawah. Tetapi kekurangan orang yang di bawah, dia tak boleh naik sampai ke premium. Kan? Orang yang duduk gelandangan dekat street, dia tak boleh naik hotel intercontinental dekat Mekah itu, Darat Tauhid tu, dia tak boleh pergi. Walaupun masuk ke lobby dia, dah memang kena halau. Tapi saya boleh keluar masuk daripada tempat orang miskin sampai ke tempat orang kaya. Dan di tempat makan ataupun restoran di Darat Tauhid itu, tempat orang makan memang setiap hari berdulang-dulang makanan dibuang. Dan kita dapat melihat rantaian makanan itu berlaku. Apabila yang ini buang, ada yang menunggu dekat belakang dan dibawa ke depan untuk makan sama-sama satu keluarga. Dan di situ saya nampak. Bila saya berada dekat atas itu, saya nampak orang di tepi itu sedang makan makanan yang dibuang, sisa-sisa yang semalam ataupun yang sebelum itu. Di situ saya lihat. Saya tidak terus, saya rasa, this is not me. I cannot eat the meal. Dan saya turun. Saya juga tidak sanggup makan apa yang mereka makan. Tetapi setakat sekadarnya saja, secakap sederhana saja. Jadi di situ balik semula pada tahun 2011, atas sebab itu saya dengan Azman bagi tahu, Man, Bentley ke wakaf?
Dia pun jawab, wakaf.